Tempat ni tak ramai orang tahu. Okay, sana tu dah ada Taman Molek menghala ke arah Ponderosa. Betul-betul depan UOB Ponderosa. Dikelilingi oleh taman, pokok-pokok, landscape. Inilah antara makanan yang korang boleh jumpa dekat sini. Chef diorang highly recommend lamb smoky rice. Dia punya nasi ni memang betul-betul smoky. Makanan kambing grill. Korang boleh nampak rempah-rempah dekat nasi. Dengan dia punya sos homemade dia orang Samara. Yang ni pula pizza sate, memang makan dengan kuah sate. Yang ni pumpkin soup, chicken soup dengan mushroom soup. Yang ni diorang punya chicken grill. Yang ni kau tahu apa? Ni creamy curry pasta. Suasana tempat ni macam gini. Korang boleh tempat ni nak buat candlelight dinner pun boleh. Nak buat event kecil-kecil, birthday party pun boleh dekat sini. Halal kat sini bang? Halal. Dekat sini semua halal. Kalau datang makan pun tak apa. Kita boleh tengok landscape dekat sini yang cantik sangat. Ni diorang punya harga. Kau tengok sendiri harga dengan suasana kafe yang macam gini, makanan yang macam kau tunjuk tadi tu, korang rasa berbaloi atau tak tempat ni?